Pada pagi ini kita akan buat sedikit forum membincangkan tajuk memburu kerjaya kerajaan, adakah anda bersedia untuk ditemuduga. Jadi saya pada pagi ini, saya bukan penceramah, saya moderator. Jadi langkah pertama saya duduk dulu sebelum saya jemput. Jadi tuan-tuan dan puan-puan juga, pada pagi ini, sesi ini kita ada sesi live di FB dan juga TikTok, SPA dan juga yang berkaitan lah. Okay. Sebelum kita mulakan, saya akan memperkenalkan ahli panel dan juga saya akan menjemput, dan seterusnya kita akan adakan sedikit persoalan, dan jika perlu nanti selepas itu kalau ada tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, silalah bertanya. Harapan bagi soalan yang senang je lah. Selalu bagi calon satu soalan yang perlu bertanya. Kalau dia bilang dua, tidak satu saja. Okay. Untuk makluman para tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersama kita pada pagi ini ada dua panel yang sangat berpengalaman. Okay. Pastinya itulah orang yang tepat untuk menjawab apa-apa soalan lah pada pagi ini. Jadi langkah pertama tu saya menjemput panel pertama, iaitu kedua-dua ni ahli Suruhanjaya, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia lah. Okay, kalau tuan-tuan yang berminat. Jadi pertama sekali tu saya ingin memperkenalkan yang berbahagia Datuk Hajah Masnah binti Haji Mat Saleh. Kena sebut betul-betul lah nanti ini. Jadi saya jemput sekali ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia, Datuk Masnah ni sangat berpengalaman. Jadi saya jemput Datuk pertama sekali. Sila jemput Datuk. Okey, khabar-khabar Datuk, harap-harap ini berhati-hati jangan terjatuh. Saya anu kan. Ini. Okay, terima kasih Datuk. Silakan duduk. Okey, panel kedua, dengan segala hormatnya saya juga turut menjemput Datuk Normazli binti Abdul Rahim. Kena baca, dan ni bos saya punya bos ni kan. Jadi kena ni ahli Suruhanjaya. Okay, apa khabar Datuk? Okay, ada mic. Saya ni mohon. Okay, saya bagi pertama Datuk Mazhar dan juga Datuk Normazli. Okay, sedia sudah? Okey. Terima kasih. Okay. Sebelum kita mulakan, bagi tuan-tuan yang hadir di Ujana Kewangan yang serba indah ni, okay, ada di belakang tu ada banyak macam berbagai booth. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, silalah bertanya selepas ni. Kalau mau tanya selain lepas ni, ada ni rakan kami juga. Kalau ingin kerja dengan federal, silalah dengan SPA Malaysia. Kalau terasa mau bekerja dengan Negeri Sabah, Tuan SDU Negeri Sabah pun ada, Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Sabah, Perkeso ada, Mawim ada. Jadi tuan-tuan, Perkeso tidak selesai ada di atas lah. Bukan mempromosi, tapi memang inilah. Jadi inilah, rebutlah peluang ini. Ada soalan dan silalah tanya panel-panel, bukan saya, panel-panel ni. Okey, jadi kita terima kasih juga sekali lagi saya kepada follower TikTok, SPA dan juga FB yang dapat join hadir sama dalam sesi forum kita pada pagi ini. Masih pagi kan? Jam 11. Jadi terusnya kita pada pagi ini, sesi ini dalam lebih kurang sejam lah kalau ni. Jadi pertama sekali kita terus kepada soalan lah. Saya akan tunjukkan kepada yang berbahagia Datuk Hajah Masnah. Soalannya seperti yang kita sedia maklum. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia mengambil pendekatan secara temuduga. Iaitu secara kompetensi. Sebut benda betul. Based interview. Boleh saya mohon Datuk Hajah untuk ceritakan sedikit apa yang dimaksudkan dengan CBI ini. Datuk silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat pagi orang-orang di Labuan yang bersama kita pada pagi ini secara fizikal dan secara maya. Soalannya tadi adalah mengenai kaedah yang digunakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dalam membuat penilaian semasa temuduga. So kita gunakan
kaedah kompetensi based interview. Ini menggunakan penilaian berasaskan menilai kompetensi calon menggunakan kaedah kompetensi. Maksudnya kita melihat kepada kompetensi calon apabila dia menceritakan pengalaman sebenar apabila dia melakukan tindakan dalam situasi. Dia CBI ataupun competency based interview ini menggunakan prinsip past behavior predicts future performance. Artinya kita melihat bagaimana seseorang calon itu melalui pengalamannya kita boleh menilai bagaimana dia melakukan sesuatu tugasan dan bagaimana dia bertindak apabila dia berhadapan dengan situasi yang sama pada masa hadapan. Jadi sebagai contohlah soalan-soalan yang akan digunakan dalam kaedah CBI adalah kita akan menanyakan calon sama ada calon pernah berhadapan dengan situasi yang memerlukan calon membuat keputusan yang kritikal. Dan kadang-kadang saya akan tanya calon sama ada calon pernah berhadapan dengan pelanggan yang tidak berpuas hati. Dan kita akan mendengar penceritaan calon, pengalaman calon lah. Ada juga kita akan tanya calon bagaimana mereka berhadapan ataupun mengendalikan pasukan yang pelbagai ragam. Okay? Jadi dalam hal ini ada satu teknik yang calon boleh guna. Okay? Teknik yang kita boleh guna adalah STAR. S-T-A-R. S untuk situasi, T untuk tugas, A untuk action dan R adalah result. Artinya calon gunakan kaedah ini apabila panel bertanya, gunakan kaedah ini. Dia kena guna situasi itu bila. T itu apa tugas calon. A itu apa yang dia buat. Dan akhirnya R, result. Artinya bila panel tanya, dia guna teknik ini dan dia bercerita. Jadi dalam masa calon itu menjawab atau bercerita, pada masa itu panel akan menilai. Dia akan nilai kompetensi. Kami akan lihat sama ada calon itu mempunyai kemahiran berkomunikasi. Sambil dia bercerita, kita akan observe. Sama ada dia ada mempunyai kemahiran berkomunikasi. Dan kita juga akan lihat sama ada calon ini boleh memimpin. Kita juga melihat sama ada calon ini adalah team player, boleh bekerja dalam pasukan. Dan kita juga melihat aspek integriti calon. Apabila dia bercerita ni, kita akan nilai di situ. Dan paling satu lagi yang akan kita nilai adalah sama ada calon boleh mengurus tekanan. Ini amat pentinglah dalam keadaan kita bertugas ketika ini kan. So dalam penceritaan calon itu, di situ panel akan menilai. Jadi secara ringkasnya moderator CBI itulah menggunakan kaedah calon menceritakan pengalamannya yang sebelum ini supaya kita boleh menilai sama ada calon itu boleh mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk sesuatu jawatan. Jadi nasihat saya kepada calon adalah apabila panel mengumumkan soalan, hendaklah kamu imbau kembali, ingat kembali peristiwa di mana kamu terlibat, ceritakan peristiwa itu apa berlaku dan apa yang kamu telah ditugaskan dan apa yang telah kamu buat dan reflect kembali hasil dia macam tu. So itu jawaban saya Tuan Moderator. Terima kasih Datuk Mazna. Terima kasih penjelasan yang sangat jelas lah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan tips soalan bocor ni sebenarnya ni macam star ni kan, sebab kedua-dua panel ni bersama dengan yang ahli suruhanjaya ni sebenarnya adalah puan-puan datuk-datuk yang bertanggungjawab untuk memilih. Kalau ada yang pergi masuk interview selepas bulan, Datuk Mazna sama Datuk Nur Mazli lah yang ni. Dan sebenarnya itu yang Datuk cari. Jadi gunakanlah tips-tips yang Datuk gunakan tadi, iaitu star tadi tu. Ni, kalau lepas ni mau tanya di ni. Kalau mau tanya, ambil pen, pensel, ambil nota tu ha. Jadi inilah gunakanlah peluang tip. Terima kasih sekali lagi Datuk Mazna. Okay. Saya pergi kepada soalan seterusnya. Saya tujukan kepada Datuk Nur Mazli binti Abdul Rahim. Okey.
kalau kita bercakap mengenai soal penilaian, jadi apakah macam-macam persoalan ni kan, apakah kriteria utama yang menjadi perhatian panel? Datuk sendirilah kalau memilih calon yang sesuai untuk interview. Jadi saya serahkan kepada Datuk Nur Mazli. Silakan Datuk. Terima kasih Encik Zul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tengok ramai yang baru sampai, adik-adik ni daripada matrikulasi ke ni? Daripada Mungkin STP ke ni atau pada matrikulasi? Ya, saya rasa daripada itulah. ini bakal calon terduga lah ni ya. Okey. Tadi Datuk Mazhar dah jelaskan sedikit ya, cara ringkas dia punya, kalau kita tengok kepada apa yang kita masukkan di kompetensi ya, bila SPA panel buat terduga, kita melihat kepada kompetensi calon tersebut untuk satu-satu jawatan. Jadi saya nak sentuh sikit yang cara lebih yang kata general lah ya. Macam calon dia nak datang pergi interview, dia kata apa sebenarnya panel tengok pada saya ni, apa yang saya nak tunjukkan, apa yang saya nak orang kata supaya nampak kita ni boleh buat kerja atau tidak. Jadi bagi kami panel pengurusa, calon yang datang semua dari segi akademik memang dah qualified ya. Dia dah lulus dia punya peperiksaan, dah dapat degree, dah dapat diploma dan SPM dan sebagainya. So itu daripada syarat akademik memang dia dah selesai, dah maknanya dah boleh lepas lah. Jadi apa yang kami tengok bila kita buat interview, kita terduga secara fizikal ataupun secara online, kita akan tengok calon tu sendiri, personality diri dia tu macam mana. Jadi kalau macam adik-adik ni semua nanti datang ya, pertama sekali of course kita kena tunjuk yang kita bersedia lah. Jangan datang gugup. Saya pernah dapat calon masuk tak boleh bercakap langsung. Dia tengok saya tengok dia. Apa saya tanya dia tak jawab. Dia gemetar kakak ni kan. Jangan risau sebab kita ni pun biasa je. Kita nak datang macam orang kata nak berborak-borak, nak bercakap dengan calon. Tengok dia punya personality. Sebab daripada segi itu, daripada segi bila kita bertanya, dia menjawab, kan kita tengok dia jawab macam mana. Macam tadi Datuk Mazhar cakap tu, kita tanya pengalaman. Kita nak tengok. Bila kita ceritakan pasal pengalaman kita, sebagai panel kita dah interview ramai, kita boleh kenal sama ada pengalaman yang cerita tu kan dia dengar daripada orang ke atau pengalaman diri sendiri. Kita boleh nampak benda tu. Jadi benda-benda ni lah yang akan beri kita orang kata insight lah ya, sama ada calon tu tadi sesuai ke tidak untuk jawatan yang dia mohon untuk diinterview tu. Ya. Kadang-kadang bila kita tanya calon, dia bercerita panjang. Dia cerita panjang ni ada apa ni yang kata probability untuk dia tersilap cakap. Jadi saya selalu jangan cerita panjang, ringkas tapi padat, jelas. Kata-kata tu kena coherent lah, orang kata teratur ya. Yang sebab kita melihat kepada personality calon tu sendiri. Misal kata kalau saya interview untuk jawatan jururawat, saya nak nampak dia punya elemen empathy tu. Dia kata kalau kita tanya dia, kat rumah siapa jaga mak bapak? Kadang-kadang dia jawab, oh kakak saya ada, abang saya ada. Macam dia tak terlibat. Jadi kita benda-benda tu sebenarnya memberi gambaran kepada panel ya, sebab kita masa kita interview tak lama, sekejap je. Jadi kita nak kenal calon tu, nak menentukan dia sesuai tak jawatan. Jadi personality diri tu penting. Cara kita masuk, cara kita bercakap, ya? Cara kita hormat ke tidak. Bila kita bercakap tu, pandang tak mata panel tu. Ya? Jangan dia bercakap mata pandang ke lain. Kita rasa, oh ni agaknya dia ni gementar agaknya. Dia tak boleh tengok kita. Jadi benda-benda aspek-aspek itu dan kita akan perhatikan lah pada calon tu tadi. Supaya kita sebenarnya nak make it very, orang kata relax. Ya? Jangan rasa risau. Tapi janganlah sampai terlalu mesra sangat pula. Saya ada dapat seorang calon sekali. Saya pun terkejut juga lah. Dia masuk, kita pun cakap biasa borak-borak kita kan. Lepas tu dia boleh refer saya. You guys. Dia kata, oh betul tak kena ni. Ini calon budak-budak muda lah. Ini kita memang panel tu nampak mesra ya. Tapi mesra tu, jangan salah ertikan mesraan tu sebagai kawan. Itu bukan kawan. Kita panel. Ini macam kes orang katalah kawan tapi mesra. Kita terbalik. Kita mesra tapi bukan kawan. Jadi bila nak bercakap dengan panel tu kena ada some sense of respect lah. Yang tu penting. Pasal kita ni nak minta kerja. Ya. Kalau kita nak jumpa bakal mak mertua pun kita punya jaga tak. Ini pula
nak jumpa bakal orang nak ambil kita kerja. Jadi kita kena jaga-jaga lah sikit cara kita bercakap tu, ya. Jadi pada saya dalam tempoh yang singkat tu yang penting personality diri, cara kita bawa diri kita tu, ya. Sebab kita nak tengok kan, kalau kita jawatan yang dimohon tu untuk jawatan yang macam orang kata bomba ke penguasa penjara, kita nak nampak dia tough lah. Dia boleh buat keputusan, dia orang yang tegas dan sebagainya. Tapi kalau kita buat interview untuk jururawat, kita nak nampakkan empati dia. Benda-benda macam tu yang kita akan perhatikan kepada calon tu tadi, ya. Okay. Terima kasih Datuk Nomazli. Tip lagi tu. Tadi kalau Datuk Mazna tadi bagi pasal star, Datuk Nomazli cerita kat masa interview tu pastikan tengok, jangan tengok dinding, tengok ni. Lepas tu yang tip yang kedua daripada Datuk tadi tu apa? Padat dan ringkas. Senang je kan. Setengah tu memang kalau bila interview macam saya ni membebel pula kan, panjang cerita. Tapi isi tu kurang. Jadi seterusnya saya pergi soalan yang ketiga. Soalan ni saya tujukan kepada Datuk Haja Mazna. Okey. Boleh dilukiskan satu profil yang ideal. Okey. Kalau ada satu profil yang ni, apakah ciri-ciri yang biasanya berjaya untuk menambah hati panel Datuk lah ni, Datuk dua-dua ni untuk proses pemilihan ni? Apa yang ciri-ciri? Okey, boleh Datuk silakan. Okey, terima kasih. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, profil calon yang ideal lah kan, yang boleh menambat hati panel, bukanlah calon yang dari rupa paras muka yang kalau lelaki yang handsome ataupun yang wanita yang cantik, molek, bukan. Kita tidak menilai dari aspek itu, ya. Calon yang ideal adalah calon yang kalau kita lihat dia bercakap, dia tenang. Kalau orang Labuan cakap, teranah. Teranah. Dia bila bercakap dia tenang. Kalau dalam bahasa Inggerisnya calm. Okay? Itu adalah antara calon yang ideal. Calon ideal, ciri-cirinya dia tenang bila menjawab. Dia menjawab soalan secara tersusun. Kan? Dia tidak membuat-buat, tidak mereka cerita. Kalau kami ni, panel kami ni kebanyakan dia sudah warga emas lah. Kita kenal kalau orang bercerita, mereka cerita. So, bagi kami, bagi panel, calon yang ideal adalah mereka yang bukan yang boleh bercakap dengan lancar ataupun bercakap panjang seperti yang Datuk Mazli sebut tadi. Dan bukan juga kami melihat calon ideal itu adalah mereka mempunyai pengalaman yang banyak. Bukan. Kami melihat apabila seorang calon datang ke sesi temu duga, mereka boleh menjawab soalan dalam keadaan tenang, menjawab dengan tersusun, menjawab dengan jujur, mempunyai kepribadian yang baik, hormat kepada panel. Dan dia daripada tingkah lakunya, jawapannya, dia menambat hati kami. Dan dia memberikan kesan positif kepada kami. Dan yang paling penting adalah pengetahuannya mengenai jawatan yang dipohon. Selalunya saya akan selalu beberapa calon bila mereka hadir, mereka mempunyai pengetahuan yang sangat mantap mengenai jawatan yang dipohon. Tetapi ada juga calon yang datang, dia tidak tahu pun jawatan yang dipohon. Dia tidak ada usaha untuk mengambil tahu apa tugas jawatan yang dipohon. Masa tu sudah, kalau saya panel, saya sudah tolak poin. Okay? So, pada saya, calon yang ideal itu adalah yang dia merupakan seorang yang tenang, jujur, boleh menjawab soalan dengan tersusun, dan boleh membuktikan bahawa calon itu mempunyai kompetensi yang diperlukan bagi sesuatu jawatan itu. Itu jawapan saya, Tuan Moderator. Terima kasih Datuk Mazna. Tuan-tuan dan puan-puan, tip yang ketiga, macam mana mau pergi interview. Sekarang ni kalau tuan-tuan dan puan-puan tu, kita ada interview terbuka di JTK. Gunakanlah tip ni. Okay, tuan-tuan dan puan, bagi tuan-tuan dan puan yang hadir secara live di FB dan juga TikTok, jadi selamat datang. Jadi kita teruskan kepada soalan yang keempat.
Soalan ni saya tujukan kepada Datuk Nomadli. Okey, soalannya berbunyi, ada pandangan yang mengatakan bahawa calon yang ekstrovert, yang banyak bercakap ni lebih menonjol dan mudah berjaya dalam ni berbanding dengan yang introvert ni lah, yang pendiam. Mungkin saya ni lah introvert ni, pendiam gitu kan. Jadi adakah yang bagaimana pula bagi calon yang lebih tenang dan introvert? Adakah diorang ni ada risiko untuk tidak berjaya? Macam mana Datuk? Boleh ni? Ya, terima kasih ni Encik Zul. Extrovert dengan introvert ni itu personality diri masing-masing lah ada. Memang ada orang extrovert, memang ada orang introvert. Tapi untuk temuduga, kita tak pernah kata yang extrovert yang banyak cakap tu mesti dapat, yang tak banyak cakap ataupun kurang dia bercakap tu tak dapat, tidak. Macam yang kita sebut dari tadi tu is kompetensi seseorang tersebut, kesesuaian dengan jawatan dia. Jadi kalau macam seorang extrovert ni, memang kita nampak macam bila interview, dia macam mudah. Kita tanya, dia tu jawab. Kadang-kadang kita tanya sikit, dia jawab panjang. Pasal dia memang dia punya personality tu macam tu. Dia memang suka bercakap. Bagus tu macam tu. Cuma kadang-kadang bila dalam keadaan macam tu, kita jaga-jaga juga. Kalau setakat banyak cakap, tapi cakap tanpa apa, tak jadi juga. Jadi dia punya cakap tu, kita nakkan dalam kita punya interview tu, kita bila bercakap dengan calon, kita nak ada satu macam orang kata a professional conversation. Maknanya kita punya perbualan tu benda yang profesional. Bukannya yang mengaku-ngaku dan sebagainya. Jadi kalau dia boleh bercakap, dia memang satu kekuatan pada diri dia, bagus, dia boleh gunakan benda tu, dia boleh menjawab. Tapi yang pentingnya kita nak tengok kelancaran jawapan dia. Satu, tersusun, tidak ayat dia tu, atau dia sekadar pandai bercakap saja tapi dia tak boleh buat. Itu ramai juga kita selalu dengar kan. Dekat tempat kerja tu memang banyak cakap tapi buat kerja tak pandai. Itu pun satu juga kita kena perhati juga. Bila dia banyak bercakap, kita kena tengok sama ada daripada aspek penilaian dia terhadap kerja, tugas yang dia nak pukul, dia boleh laksana ataupun tidak, dia faham ataupun tidak. Okey, jadi bagi orang yang memang tak banyak bercakap, dia memang personality dia introvert. Dia tak memang cakap tu tak banyak, dia lebih banyak mendengar. Ada kekuatannya di situ juga sebab biasa saya tengok bila calon ni yang introvert, bila kita tanya, dia dengar, dia betul-betul dia dengar. Jadi bila dia jawab tu, jawapan dia tu pun tersusun. Sebab dia berfikir dulu sebelum dia bercakap. Jadi dalam keadaan sedemikian pun, itu calon yang kita nak juga. Kita nak orang yang boleh berfikir dan bergerak sendiri atas pemikiran itu. Dia boleh think on your feet lah macam tu Walaupun dia tak bising, tak banyak bercakap, tapi dia boleh buat kerja. Jadi pada kami yang panel, kita tak pernah pergi masuk, kata kita nak calon yang pandai cakap dia, tak. Dia bukan isu pasal pandai cakap. Dia isu dia lebih kepada kesesuaian dengan bidang tugas. Jadi macam setengah tugas dia, macam misal kata kita buat, kita interview untuk calon pegawai pembangunan masyarakat misalnya. Yang ni memang betul lah. Dia kena ada orang yang sebenarnya boleh bercakap. Sebab dia kena pergi pada masyarakat. Dia kena dapatkan masyarakat tu pergi, kalau orang tu susah kena tanya apa benda, masalah dan sebagainya. Jadi kalau seorang extrovert tu mungkin lebih mudah pada dia lah sebab personality dia sedemikian. Tapi kalau macam saya buat interview untuk pegawai statistik misal kata, dia tak cakap banyak pun, saya tak kisah, jangan dia boleh buat kerja. Jadi dia punya kesesuaian tu berbeza, dia mengikut kepada jawatan. Tapi tu untuk kata yang introvert mesti dapat kerja, introvert tak, itu memang tak pernah jadi lah, mana-mana kita tak pernah buat claim macam tu lah. Jadi dia bergantung kepada calon tu sendirilah. Kita balik kepada yang asal kompetensi diri itu bagaimana. Benda tu bukan hanya dilahirkan daripada aspek you boleh bercakap ataupun tidak. Memang nak kita bercakap tu dia boleh lah, cuma dia kurang bercakap, jadi tak jadi masalah sebenarnya benda tu Terima kasih Datuk. Jadi kalau tuan-tuan rasa ni extrovert, banyak bercakap, tapi kalau introvert pun peluang untuk dapat kerja pun boleh. Tapi seperti yang Datuk cakap tadi lah, kena dengan situasi yang ni lah. Kalau kerja yang memerlukan banyak bercakap, kena banyak bercakap lah. Terima kasih Datuk Nomadli. Kemudian kita terus kepada soalan yang kelima. Soalan ni saya tujukan kepada Datuk Mazna.
sekiranya ni kadang-kadang ni selalu berlaku soalan ni, seorang calon tidak dapat hadir untuk satu sesi temuduga, kira-kira lah apa-apa masalah sakit perut ke, apa ni, ada appointment lain ke, terlupa ke, apakah terdapat sebarang tindakan, ada tindakan ke yang dikenakan terhadap calon tersebut? Jadi saya mohon Datuk Datuk jawab, silakan Datuk. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Calon yang telah dipanggil untuk datang hadir ke sesi temuduga, soalannya adalah adakah mereka ini kena tindakan senarai hitam? Tidak ada. Tidak akan dikenakan tindakan senarai hitam. Tapi kita nasihatkanlah kepada calon apabila dipanggil untuk hadir sesi temuduga dan ada masalah yang mereka tidak boleh hadir, silalah maklumkan pihak urus dia temuduga ataupun pihak SPA memaklumkan kenapa mereka tidak boleh hadir ke sesi temuduga. Sebenarnya kalaupun calon ingin menukar pusat temuduga ataupun menukar tarikh temuduga, boleh saja bagi tahu urus dia. Kita ada juga calon yang sepatutnya dia ditemuduga di Putrajaya tapi dia minta pindah tukar ke Kota Kinabalu. Ada macam tu. Sebab kemungkinan masa dia mendaftar dia berada di Kota Kinabalu, tapi apabila panggilan untuk sesi temuduga beliau sudah berada di Putrajaya. Boleh panggil, boleh call urus dia dan minta tukar pusat temuduga itu ke Putrajaya. Boleh juga tukar tarikh. Kita ada macam, tapi hendaklah masa dia dalam tempoh temuduga untuk jawatan yang berkenaan. Okay? Jadi jawapannya Tuan Moderator, tidak ada penyenarai hitam bagi calon yang gagal untuk hadir temuduga. Cuma ruginya peluang itu terlepaslah, kan? Kemungkinan bila dia hadir, dia mungkin dapat jawatan itu. Tapi oleh kerana mungkinlah, kan? Alright. Itu sajalah. Okay? Terima kasih. Terima kasih Datuk. Jadi tiada tindakan tuan-tuan dan puan untuk ni. Cuma kalau kita bertukar tu, kalau ni tiba-tiba dia mau bertukar di interview di Labuan, saya ingin menambah sajalah. Kalau ada interview itu di Labuan lah. Cuma buat masa ni agak kurang lah. Tuan-tuan dan puan, kita buat di Labuan ada, tetap ada, cuma kurang sebab kurang mungkin calon-calon yang ada lah. Kebanyakan calon-calon buat masa inilah, masa akan datang tu mungkin juga ramai yang akan datang ke pusat temuduga di KK lah. Masa akan datang ni Suruhanjaya Perkhidmatan Awam akan ada satu lagi di Keningau lah. Tidak mustahil masa akan datang mungkin satu pusat temuduga diwujudkan di Labuan lah. Tidak mustahil. Ini bukan janji ya, ini cuma umum ni ya. Jadi seterusnya soalan saya kepada Datuk Nur Mazli. Sekiranya ada seorang calon ni lah, mungkin tuan-tuan dan puan ni yang sedang berkhidmat, dia di kalangan badan uniform, mungkin dia polis ke, bomba ke, bolehkah calon tu dia datang interview dia pakai uniform? Datuk, boleh ni? Silakan Datuk. Selalu kita dengar kalau pakai uniform ni sebab nampak segak, terus orang suka. Jadi kalau macam kita banyak datang daripada calonnya daripada pegawai yang memang sedang berkhidmat, ya. Kalau dia berkhidmat dalam organisasi yang beruniform, ya, macam polis, bomba, custom pun ada juga kan, yang ada uniform lah. Jurawat pun ada uniform. Jadi kalau biasanya ya, bagi mereka yang memang dia sebagai pegawai untuk lantikan pakat yang tinggi, ya, mungkin dia grade 5 nak naik ke 9. Dia datang untuk dalam badan yang sama. Biasanya itu memang akan datang pakai uniform. Itu memang tak jadi masalah lah. Jadi tak adalah kita kata kalau tak pakai uniform dia tak dapat. Tak ada. Kita tak ada markah pada uniform. Kita punya markah kepada keterampilan kita, maknanya kekemasan diri kita. Cuma kalau pakai uniform, lagi-lagi kalau nak datang interview untuk jawatan dalam organisasi yang sama, ya, jabatan yang sama untuk naik pangkat, kalau pakai uniform, pakai kena lengkap. Selalu saya tengok macam saya dia buat dulu ya, untuk penguasa penjara, untuk jurawat. Nanti wakil jabatan kemarah kan kalau uniform tak lengkap.
langsung dia punya impression tu dah ni. Pasal you datang pakai uniform tapi tak pakai badge lah, tak pakai nama ke apa dan sebagainya. Jadi kalau tak pakai uniform tak ada masalah. Kalau hari tu kerja kan, pakai uniform tapi dia lengkap lah. Sebab kita datang interview, kita nak tunjuk diri kita yang terbaik. Jadi kalau uniform kita pakai tak tinggal-tinggal, nanti kita pakai fikir baju pun tak betul, macam mana dia buat kerja nanti. Bila tu kita akan fikir macam itu. Tapi kalau misal kata dia daripada pasukan beruniform, polis dan sebagainya, dia mohon jawatan untuk jawatan yang tidak memerlukan uniform. Jadi kalau dia datang, misal kerja, dia datang pakai uniform, tak ada masalah. Boleh, kita tak adalah kata tak boleh dia tukar baju. Satu masalah, biar teratur. Kalau dia tak nak pakai uniform pun, dia nak pakai kemeja, pakai baju kurung ke apa, dan pun tak ada masalah. Yang isu utama ni sopan, isu utama ni kemas. Pakai dia kemas. Cuma kalau uniform memang kena ikut betul-betul uniform dia. Melainkan dia kalau misal kata dalam surat panggilan interview tu dia sebut kod pakaian dia apa. Yang itu you follow kod pakaian. Maknanya ada sebab dia letak kat situ kena pakai apa. Yang ni kena ikut. Kalau itu dalam surat interview cakap macam itu, kena ikut dalam surat interview macam tu. Otherwise kita tak ada masalah. Cuma kita nakkan kekemasan dan literasi. Dan kalau uniform tu biar penuh lah ya. Jangan fikir pasal selalu orang kata perempuan kau tu orang pakai uniform semua suka. Mungkin lah macam tu, tapi untuk interview tak ada. Untuk temu kita tak ada bagi makan extra lah kalau dia pakai uniform sini. Cuma dia kena kemas dan dia kena orang kata honor dia punya uniform tu lah. Kalau dia tu polis, dia honor lah dia sebagai bukan polis kan, orang yang ada integriti dan sebagainya. Macam tu lah. Okay, terima kasih Datuk. Kalau tadi yang sedang berkhidmat, bagaimana pula Datuk? Ini soalan ni saya tujukan kepada Datuk Masna. Bagi yang baru mau hadir untuk temu duka, apa tips-tips ni? Katakan kalau saya ni baru je kan, yang berumur 18 tahun, yang ingin memohon dan kebetulan saya punya panel tu Datuk Masna. Apa tips-tips bagi ni yang pakaian yang sesuai? Okay, sila Datuk. Terima kasih Tuan Moderator. Okay, saya rasa ini mudah saja Tuan Moderator. Yang kita lihat, panel lihat adalah pakaian itu hendaklah kemas dan bersih. Itu saja. Kemas dan bersih. Kemas dan bersih. Kalau untuk calon lelaki, berkemeja, lengan panjang, seluar panjang dan kasut bertutup. Okay. Sama ada untuk mengenakan tie ataupun blazer itu tidak semestinya lah, tidak wajib. Tapi kalau selesa boleh, tidak ada masalah. Dan untuk bagi calon wanita pula berbaju kurung ataupun memakai baju yang sopan lah, okay? Dan kita sebenarnya kalau saya sebagai panel, kalau yang datang itu coraknya sedap mata memandang, sedaplah hati saya menengok. Kalau dia datang dengan berbunga-bunga, pening juga lah mata kan menengok. So pilihlah, kan sekarang dalam TikTok pun ada tips-tips penggunaan color yang nyaman mata memandang. So bolehlah rujuk kepada itu. Tapi yang paling penting pada panel adalah pakaian itu hendaklah kemas dan bersih dan mencerminkan seseorang itu profesional lah dalam memilih baju. Janganlah pakai color-color yang terang benderang, bunga yang bercolor-color lah macam tu kan. Dan yang paling penting lah, sebab untuk makluman adik-adik semua, bilik temu duga itu tak besar, kecil saja. So elakkanlah memakai haruman yang terlalu menusuk hidung kan. Bila dia masuk elok dah semua, tapi dengan dengan dia punya perfume yang tajam tu, pening juga lah panel kan. So yang paling penting di sini untuk adik-adik lah, bakal-bakal calon yang akan dipanggil untuk interview di SPA, pakaian kemas dan bersih. Pastikan kasut, ialah kita kan kadang-kadang melalui lumpur ataupun tanah lah kan. Pastikan kasut bersih. Semaklah sebelum masuk
Sebelum pun masuk ke pintu temu duga, cek seluruh pakaian. Butang terpasang, kan? Kadang-kadang ada jugalah kita dalam situasi yang embarrassing lah, kan? So elakkan macam tu. Boleh saja tanya calon lain, bagaimana ada okey ke tudung saya tersusun rapi atau sebaliknya. So pada panel, tapi sebenarnya penilaian panel bukan hanya tertumpu kepada pakaian yang kemas saja. Dia merangkumi keterampilan, pengetahuan mengenai jawatan, kemahiran, kompetensi. Ini semua dirangkumkan. Pakaian itu hanya ada sedikit saja untuk dibawa kepada markah keseluruhan. Itu saja. Masih Datuk. Ini 2 kali sudah kan Datuk Mazna sudah ini. Kalau ini kan Datuk yang berpengalaman panel ni kan. Kalau dia datang pakai baju merah semua boleh kan? Kasut merah, seluar merah, baju merah, habis itu bertanggul lagi kalau lelaki pun menikat. Jadi kurang markah lah tu Datuk. Pening. Nah, pening. Jadi kita cakap macam mustahil kan, tapi memang pernah. Memang datang tiba-tiba, ada kadang-kadang tu dia pakai macam crown lagi. Jadi untuk ini pengalaman betul lah. Ini kadang-kadang lah. Saya bukan panel, tapi kadang-kadang ternampak tu, saya bilang selalu dalam hati saya good luck lah kan. Sama ada berjaya atau dia bergantung kepada panel. Jadi soalan seterusnya saya tujukan kepada Datuk Nomazli. Andai kata ini kita dalam konteks SPA kan, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia, tiba-tiba calon tu lebih senang untuk berbahasa English ya, English speaker kan. Jadi kalau tiba-tiba dia datang untuk jawatan tu macam mana Datuk? Adakah dibenarkan dalam sesi temudugan? Boleh Datuk? Okey, bahasa ni secara umumnya lah ya, kita memang akan menggunakan dengan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kan, bahasa Malaysia. Bila kita tak benar lah kita start masuk tu cakap bahasa Inggeris, tak ada. Kita akan guna bahasa Malaysia dulu. Pasal itu kita bahasa kebangsaan. Jadi benda tu memang kena perlu lah kita ya. Boleh berbicara dalam bahasa kebangsaan, bahasa Melayu dengan fasih ya. Bila dia bertanya, dia boleh jawab fasih dengan bahasa Melayu. Memang ada keadaan ya. Saya pun pernah dapat pada pencalon yang dia lebih selesa berbahasa Inggeris. Kita bukan tak benarkan. Kita pun kalau dia berbahasa Inggeris, dia minta, kata boleh tak saya nak cakap in English, kata saya rasa lebih, dia kata comfortable, dia kata cakap in English. Kita benarkan. Tapi benda ni kita akan tengok secara keseluruhan lah. Benda tu tak salah ya. Mungkin dia lebih rasa selesa untuk dia jelaskan dia punya pandangan dia ke dan sebagainya dalam bahasa Inggeris. Dan mungkin juga benda yang nak dibincangkan tu benda-benda yang memang lebih banyak dalam bahasa Inggeris. Misalnya benda isu IT ke dan sebagainya, ekonomi, kadang-kadang dia rasa lebih mudah. Tak jadi masalah. Kita akan cakap dalam bahasa Inggeris dengan dia. Cuma kalau lebih yang lebih baiknya dia kena tunjukkan juga yang dia boleh berbahasa Melayu dengan baik. Bukan maknanya kalau cakap dengan dia tak boleh cakap bahasa Melayu, cakap bahasa Inggeris dia. Dan dia tempat kerja dia susah. Dia ada banyak masalah. Tapi kalau misal kata panel sendiri yang tanya dalam bahasa Inggeris, maknanya memang kita nak test lah. Dia boleh ke tidak cakap bahasa Inggeris? Sebab mungkin jawatan yang dia mohon tu memang memerlukan dia menggunakan bahasa Inggeris. Jadi bila kita bertanya dalam bahasa Inggeris, kita expect calon akan jawab dalam bahasa Inggeris jugalah. Kadang-kadang tu ada yang betul, tak betul, broken English ke apa. Itu antara yang kita akan perhatikan macam mana besok di tempat kerja dia boleh ke tidak melaksanakan tugas dengan baik. Because at the end of the day, apa yang kita nak tengok, dia punya performance dekat tempat kerja nanti bagaimana. Ya? Kalau dia boleh berbahasa dengan baik. Cuma saya nak sebut satu jugalah, saya bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Ada juga bila kita pergi ke negeri-negeri, dia cakap logat dia. Saya orang Selangor. Kadang-kadang saya sampai Kota Baru, dia cakap logat dia, saya macam terdiam siap. Saya tak faham. Mungkin kalau saya ke Sabah pun mungkin akan berlaku begitu. Jadi benda tu tak salah sebab benda tu kebiasaan. Dia dah biasa dekat tempat dia memang bahasa macam tu. Cuma kita selalu akan gelak-gelak dan kita katanya cakap apa maksudnya tu kita tak faham. Cuma dalam kalau ikut yang betul memang kena cakap bahasa lain yang jelas lah supaya kita
kita faham sampai maksud dia apa yang dia nak beritahu tu. Dan kita tak pernah menyatakan kalau dia tak boleh, dia lebih comfortable bercakap bahasa Inggeris, tak boleh. Boleh cakap bahasa Inggeris. Tapi of course seperti yang saya sebut tadi kan, kalau nak cakap bahasa Inggeris biar elok betul. Jangan campur-campur jadi bahasa rojak. Tak sedap nak dengar ni. Kita nak datang bekerja kan. Jadi penguasaan bahasa tu penting. Jadi kalau boleh saya nak dua-dua lah. Pasir bahasa Melayu, pasir bahasa Inggeris. Tapi kita tak pernah kata okey kalau tak boleh cakap bahasa Inggeris tak boleh masuk. Tak boleh cakap bahasa Melayu tu tak ada. Kita akan terima calon-calon ni semua. Kita akan tengok dan kita akan buat penilaian. Ya? Tapi maknanya bukanlah tak boleh langsung. Tak ada. There are certain jobs ya. Setengah jawatan memang dia perlu cakap bahasa Inggeris. Yang itu dia kena pandai cakap bahasa Inggeris lah. Itu kita akan tanya dalam bahasa Inggeris, tengok dia jawab macam mana. Tapi saya setakat ni, saya tak jumpa lagi yang betul tak bercakap bahasa Melayu pula. Kadang-kadang tu dia bangsa yang bukan bahasa dia punya ni kan, kat rumah pun dia kata kita cakap bahasa Melayu. Tak apa, bahasa Melayu dia hebat. So kita suka lah tengok orang macam tu. Dia boleh cakap bahasa Melayu, dia pasti bahasa Inggeris, dia pasti. Dia tu yang datang, dia dekat dalam resume dia siap tulis bahasa lain pun dia pandai. Saya tengok ada kadang-kadang tu yang dia boleh cakap Mandarin, dia boleh cakap Tamil, dia boleh cakap bahasa Arab pun ada. Kadang-kadang kita test walaupun kita tak faham, kita dengar bunyi tu macam betul lah. Tapi ini bahasa ni macam kita tahu bahasa ni yang menghubungkan kita antara manusia kan. Jadi itu perkara yang penting lah. Cuma apa-apa pun bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, biar bahasa tu jelas. Dia boleh bercakap dengan baik, bukannya rujak-rujak lah maksud saya. Ya? Okay. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Penerangan yang sangat jelas. Untuk konteks kita ni kan, lebih-lebih di Labuan, Sabah, isu-isu dialek tu kadang-kadang ini kan, bahasa kita ni kan, kadang-kadang kita guna istilah macam tapau, tu kan kadang-kadang normal kan, lebih-lebih kalau ketua panel tu daripada Semenanjung kita gunakan bahasa lokal kan, kadang-kadang tu sebaik-baiknya tuan-tuan dan puan tu nanti bagi penjelasan lebih lanjut lah kan, tapau bermaksud bawa makanan balik kan? Kadang-kadang kita shop sendiri. Jadi soalan terusnya saya tujukan kepada Datuk Mazlan. Dari segi idealnya, berapakah tempoh masa yang agak sesuai lah untuk interview ni? Kadang-kadang orang cakap 1 minit, interview 5 minit, ada setengah jam, pernah 1 jam juga Datuk. Jadi saya akan kepada Datuk Mazlan. Silakan Datuk. Okay. Terima kasih Tuan Moderator. Okay, sesi temu duga yang dikendalikan oleh SPA, kita tidak ada tempoh masa yang seragam lah. Dia bergantung kepada jenis jawatan, bergantung kepada bilangan calon dan juga kompleksiti. Tapi kebiasaannya kita ambil masa satu sesi temu duga untuk satu calon itu dalam 15 ke 20 minit, dan kalau jawatan itu kompleks kita akan mengambil masa dalam 20 hingga 30 minit. Kadang-kadang jawatan ada yang memerlukan perlu ada mock teaching. So kalau ada mock teaching dia akan lagi lama lah. Tetapi sebenarnya kalau di SPA kita menggunakan kaedah kompetensi based interview berstruktur, sebenarnya kalau saya lah dalam 5 minit sudah boleh tahu potensi seorang calon itu. Sama ada diakah calon ini ataupun belum lagi. So sebenarnya pada ketika calon masuk ke bilik temu duga pun, kita sebenarnya panel sudah mula memerhati calon itu. Sudah bermula apabila dia ketuk pintu, sudah mula penilaian sudah dimulakan. Dan kalau bila saya minta calon memperkenalkan diri, dalam dia menceritakan mengenai dirinya, saya sudah mula menilai. Okay? Dan sebenarnya dalam soalan pertama pun, sebenarnya kita panel lah boleh sudah membuat keputusan. Tetapi dalam interview bersama SPA, kita tidak menilai seorang calon itu berdasarkan hanya satu soalan. Kita akan tutup semua, habis, kita akan nilai lah.
kita akan beri dia poin di mana dia lebih dan tolak poin di mana dia kurang, dan akhirnya tetapi calon yang poin yang lebih lah akan dipilih. So sebenarnya secara ringkasnya, bukan tempoh masa itu yang dapat menentukan sama ada calon itu berjaya atau tidak, tetapi apabila calon berjaya membuktikan bahawa calon itu mempunyai kompetensi yang diperlukan bagi jawatan itu, dan kita melihat sama ada calon itu adalah calon yang boleh menjadi seorang penjawat awam yang kita kehendaki. Kalau dari saya itulah tu. Okay, terima kasih. Masih Datuk. Wah. Kadang-kadang tu kalau kita interview tu terpressure juga tu. Kawan datang masuk 5 minit. Lepas tu ini kemudian 10 minit. Jadi nampak tu bagi yang kita tengah menunggu ni kan, kenapa dia 5, kenapa dia 10 kan. Jadi harap yang penjelasan Datuk Mazna tadi sangat jelas tu lah kan. Kenapa ni dia, kita ketuk dia pun kita sudah dinilai. Kalau saya ketuk terlalu kuat mungkin sudah gagal lah. Kalau saya lah kali kan, mungkin ini mungkin tangan berpeluh, ketuk terlebih sikit ya, over terus. Tapi seperti yang Datuk cakap tadi, ketuk kuat tidak bermakna saya telah gagal lah kan. Mungkin berjaya kan. Okay, terusnya saya Soalan terakhir. Okay, kami ada soalan terakhir lagi. Soalan satu lah. Datuk Norman Zika atau macam ni? Datuk satu lagi lah. Kan? Macam ni macam kurang sesuai lah. Saya cari soalan yang sesuai untuk Datuk Norman Zika. Berkenaan wow factor. Okay, saya tanya soalan Datuk lah ya. Dalam sesi temuduga adakah terdapat kemahiran atau ciri tertentu yang biasanya mencuri perhatian panel lah, Datuk ni lah, yang kita selalu sebut wow factor. Ada ciri-ciri tu saya jemput Datuk untuk terangkan. Ini yang selalu ramai yang tanya, kata kenapa pilih yang tu, kenapa pilih yang ini. Sebab calon ramai, kenapa? Sebab kita selalu kita interview ramai kan, dalam 100 orang kita nak interview, nak ambil pun tak berapa ramai, kuota sikit. Jadi apa yang special tentang yang dipilih tadi tu? Ada wow factor ke tidak? Dia sebenarnya ya, saya dah buat interview dah setahun lebih. Dia keseluruhan lah kita tengok seseorang itu daripada segala aspek. Ada kalanya dia ada satu benda yang kita ingat. Itu yang saya susah nak sebut satu-satu apa benda ni. Dia yang kita sebut wow factor ni, biasanya bila kita jumpa dengan orang first time dia bukan sekadar kepada dia punya dia cantik tak cantik, itu tak ada isu. Penampilan dia tu, bila dia masuk, cara dia ucap salam pada kita pada peringkat pertama, ya, dia punya sopan dia tu, ya. Dan bila kita bertanya, jawapan dia tu kita rasa betul dengan apa yang kita tak nak. Ramai calon yang saya interview, bila saya tanya soalan ni, dia jawab lain. Sebab dia lebih memikirkan apa yang dia nak cakap daripada mendengar apa yang saya nak tanya. Itu yang jadi dia lari sikit. Jadi kalau calon tu masuk, kita tanya, dia jawab apa yang kita tanya dan dia beri apa yang kita nak, ya. Dia mungkin boleh beri extra sikit, mungkin daripada segi aspek pengalaman gitu. Sebab ramai juga calon, dia kadang-kadang risau yang masuk, dia kata saya tak pernah bekerja, saya freshie baru lepas graduate ni. Jangan risau, dia bukan isu pasal kalau dia berpengalaman dia definitely dapat, tidak. Kita melihat kepada macam mana you nilai apa yang dia pernah melakukan. Kadang-kadang saya tanya, dia tak ada pengalaman, dia baru masuk kerja, dia baru kerja biasa. Saya tanya dia nak masuk kerajaan ni, nak jadi kerja dengan kerajaan musuhan ni, apa yang dia nak cari sekarang? Saya nak jadi, kalau saya kerja dekat sini, saya akan dapat ini, saya akan dapat banyak-banyak keistimewaan sebagai pegawai kerajaan. Saya akan ada mana-mana saya pergi, saya ke kerajaan, jadi orang akan hormat. Jadi apa yang kita nampak, dia memikirkan apa yang dia dapat, bukan apa yang dia nak beri kepada masyarakat. Jadi kalau macam tu tak ada wow factor lah. Yang itu tak ada. Tapi kalau dia masuk, dia kata saya daripada saya tengok orang kerja dekat sekolah, kata saya tengok saya kerja teruk, dia kata dia bukan untuk dia untuk dia punya anak bangsa.
Jadi dia ada kesedaran. Tadi kan dia dong Dia makan ada- pasal kita sikit tu. maknanya niat dia nak bekerja untuk dia menjadi manfaat kepada orang. Benda-benda macam tu yang kita nampak pun dia maknanya bukan sekadar nak dapat pegang jawatan, dia nak diri dia bermanfaat kepada masyarakat, dia boleh kontribut kepada masyarakat. Jadi dia nampak ada tuju dia tu ke mana. Kita tanya juga, kalau you dapat kerja ni dalam masa 10 tahun akan datang, you rasa you dekat mana? Jadi jawapan dia tu yang kita akan tengok. Ada yang setengah tu, saya nak jadi bos, saya nak jadi ketua pengarah. Dalam masa 10 tahun memang tak dapat kan? Tapi kalau dia jawab, dia kata saya harap pada masa tersebut saya dah mencurahkan banyak bakti pada Saya kasih open sama Datuk sama saya ni. dah boleh berbakti pada orang ramai. Jadi kita nampak dia punya ada tuju tu ke mana. Jadi inilah perkara-perkara yang kita pada kita itu yang ekstra gitu, yang kita nak cari. Maknanya niat dia bekerja tu kena jelas. Setengah orang kata kalau dia kerja kerajaan, orang kampung semua pandang tinggi lah kerja kerajaan. Kata. Tapi maknanya dia punya niat tu dah lain sikit. Dia bukan untuk orang kata menyumbang kepada masyarakat, dia lebih memikirkan pada diri dia sendiri. Ya? Jadi sebenarnya kita melihat kepada integriti diri tu dah, ya. Honesty dia tu, kejujuran dia untuk menjawab jawatan. Itu yang kita nak cari daripada calon-calon ni tadi lah. Jadi kalau saya nak kata satu faktor tu payah, dia kena tengok satu keseluruhan tu, ya. Keseluruhan personality calon tu yang kita akan, dan benda-benda ni lah yang bila kita buat pemilihan kita akan ingat dia calon yang ini dia ada macam ni, dia cakap macam ni, kita akan ingat benda-benda yang ini lah, yang saya rasa yang kita orang kata itu dah wow factor agaknya, ya. Itu terima kasih. Terima kasih banyak Datuk. Demikianlah tadi soalan yang terakhir lah. Soalan lah. Tapi sebelum tu, kalau tuan-tuan tadi ada buku nota tadi tu, banyak tu. Kalau saya tip-tip banyak tip-tip macam mana kita mau menghadapi temuduga dari segi pemakaian, cara jawab. Jadi Dua-dua Datuk ni adalah yang akan menjadi interviewer lah untuk Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Datuk Nur Mazli dan juga Datuk Mazna adalah yang akan lah, kalau akan selalu nampak tip-tip sebanyak. Tapi walau bagaimanapun ke kata akhir sebelum kita menutup ni, saya bagi peluang kepada kedua-dua Datuk. Saya mulakan Datuk Mazna dulu lah. Ada pesanan kepada kepada calon-calon yang di luar. Malah satu hari besok kat interview di Labuan kan ni, jumpa Datuk Mazna atau Nur Mazli, gunakanlah tip-tip soalan lucu atau tambahan. Jadi saya mulakan Datuk Mazna. Okay, terima kasih Tuan Moderator. So bagi adik-adik yang berada di sini, pesanan saya lah, tip saya, apabila menerima email daripada SPA bahawa kamu telah berjaya untuk dipanggil hadir ke Muduga, first thing, buat pembacaan mengenai jawatan yang dipohon. Kenali jabatan yang di mana kamu akan di mana jawatan itu berada. Itu nombor satu. Sebab mesti ada soalan mengenai jabatan itu, mengenai jawatan itu. So, walaupun kamu belum berkhidmat dengan jabatan itu, kamu buat study. Sekarang semuanya di hujung jari. Buat study. SPA normally selalunya akan bagi email 3 minggu awal ataupun 2 minggu awal. Gunakan masa itu, jangan buang peluang sebab kamu yang telah dipilih untuk hadir itu sudah satu kaki dalam perkhidmatan. Okay? Tinggal kamu saja, usaha kamu untuk memastikan kamu dapat berjaya dalam jawatan itu. So, buat persediaan yang mantap. Bila hadir pada sesi temuduga, tunjukkan keyakinan kamu. Okay? Dan gunakanlah teknik STAR. Okay? Situasi, task, action dan result untuk menjawab soalan panel. Imbau kembali pengalaman-pengalaman kamu dan gunakan dia secara tersusun untuk menjawab soalan panel. InsyaAllah poin kamu insyaAllah dapat tinggi lah kalau dari saya lah. InsyaAllah. Okay. Wow. Terima kasih Datuk. Wah, kalau Datuk tu poin tu lah star yang ada star. Saya pun kena tulis tu boleh ke apa star. Saya menjemput pesanan terakhir daripada Datuk Nur Mazli untuk pesanan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Silakan Datuk. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Tak ni kan? Okey. Terima kasih. Kata-kata akhirnya. Tadi kita dah jelaskan sedikit sebanyak semua kritik yang perlu ya, untuk hadir ke muda, apa yang perlu buat.
apa yang perlu, apa ni kita prepare ya, macam buat Dr. Mazhar sebut tadi tu, kena prepare lah, kita nak pergi interview semua ni kan. Okay. Kita kena ingat satu lah akhirnya ya, ini semua usaha kita, ikhtiar kita untuk dapat yang terbaik pada diri kita ni pada masa tersebut. Tapi pada akhirnya memang semua itu adalah takdir lah, ketentuan Allah, dapat tak dapat ya. Bukan akan tetap bagus, tapi kadang-kadang tu pemilihan tu bersebab ada yang dipilih dan tak dipilih. Tapi jangan putus asa ya? Sebab kita berikhtiar tu penting ya, kita mesti berusaha. Dapat tak dapat pada akhirnya ya, kita macam saya sebagai seorang muslim, saya serah pada Allah, itu takdirnya ya. Tapi jangan kalau tak dapat sekali jangan tak buat lagi. Ramai yang cakap dengan saya, dia buat PC berkali-kali tak lepas. Hari ketiga baru dapat. Saya kata tu dia kena praktis baru dapat kali ketiga. Interview pun kadang-kadang ada orang dia rezeki dia dapat first interview dah tu dapat ya. Ada yang 2-3 kali interview baru dapat. Tapi yang pentingnya kita nak tengok punya usaha tu kena ada lah ya. Ini ikhtiar kita untuk dapat yang terbaik untuk diri kita. Dan selebihnya Allah yang tentukan ya. Itu orang kata apa, berdamai dengan takdir lah. Okey, terima kasih. Terima kasih Datuk Nazli, terima kasih Datuk Mazna. Jadi demikianlah tadi untuk sesi inilah bertajuk memburu kerjaya kerajaan. Adakah tuan-tuan dan puan-puan sedia untuk ditemuduga? Okey. Jadi sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua panel kita, iaitu yang berbahagia Datuk Hajah Masnah binti Haji Mat Saleh Ali Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Okey, yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada yang berbahagia Datuk Nur Mazli binti Abdul Rahim. Kena baca ni betul-betul, nanti salah sebut. Ali Suruhanjaya, ya, juga panel ni Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Okay, yang telah jauh datang ya, Datuk Mazli datang dari Semenanjung datang. Saya pun jarang-jarang jumpa Datuk Mazna pun. Datuk Mazna ni panel ahli jawatan kuasa bagi Sabah dan juga Labuan ya, Barangkumi juga. Jadi tengoklah gambar kedua-dua Datuk ni. InsyaAllah kalau bertemu satu hari, jangan panggil lah ni lah tadi kan, bro. Kadang-kadang ada juga tu bro. Panggil Datuk, Assalamualaikum, selamat datang. Tips-tips tu macam-macam tu. Bila mau masuk bilik, janganlah. Kadang-kadang kita penat, datang jauh daripada Labuan. Saya bad mood. Datanglah dengan senyuman. Senyum dulu, Assalamualaikum Datuk. Itu dibenarkan duduk atau tidak. Kadang-kadang tu ada yang meluru masuk saja. Duduk. Boleh saya duduk? Sudah kurang satu markah. Jadi gitulah. Jadi saya ingin menjemput tuan-tuan dan puan-puan. Di belakangnya ada booth. Kalau mau mendaftar bagi tuan-tuan yang perempuan yang mau ada booth Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia ada di belakang. Ada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah juga ada. Kalau terasa mau bekerja di Sabah dengan Perkhidmatan Awam Negeri, Perkeso ada. Dan juga di atas ni ada juga beberapa booth, ada 10 majikan. Kalau terasa mau bekerja sama swasta, silakanlah. Open interview saya difahamkan temuduga terbuka juga dengan Perbadanan Labuan. Ini usaha sama Perbadanan Labuan. Mawib juga jangan kita boleh lupa, Mawib ini penting bagi tuan-tuan dan puan-puan. Untuk sesi Kembara Kerjaya Madani SPA ni sebenarnya kita ada 3 komponen selain daripada Kembara pada hari ini yang forum yang diucapkan daripada kedua-dua ahli Suruhanjaya ni. Kita ada temuduga terbuka sebenarnya ni di JTK bagi Jawatan Pembantu Khidmat Awam gitu, PKA itu kan. Dia walk in kalau cukup syarat SPM. Kalau terasa malas mau belajar juga, bagi adik-adik yang ada SPM cukup syarat lah. SPM kena kredit. Kalau rasa tu mau cuba interview, pergilah di JTK tu. Berjaya. Kalau sudah masih sambung tingkatan 6 tu habiskan lah. Okay, habiskan lah. Kalau saja mau mencuba tu, saya tidak galakkan lah. Tapi kalau yang betul-betul mau sambung peluang pekerjaan tu, rasa ada peluang pula interview ni. Selain daripada yang lain kan, ada macam-macam. Jadi soalan tu boleh ada. Datuk-datuk ni pun ada di sepanjang hari ni, akan ada di sekitar Ujana Kewangan ni. Kalau ada, silalah bertanya.
Nombor WhatsApp tu saya tak boleh bagi sebab saya pun tidak ada nombor Datuk WhatsApp ada dua. Kalau ada, kami menggalakkan ni tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanya, tanya peluang ni. Kadang-kadang terjadi isu kenapa perlu mengoffer kerja kepada yang baru lepasan SPM sedangkan tidak menggalakkan kami untuk belajar ke diploma, ijazah dan seterusnya lah. Jadi kita punya pendekatan ini cuma untuk pendedahan dan memberi peluang. Keputusan di tangan adik-adik lah. Kalau terasa macam saya malas, saya mau belajar, saya mau kerja dulu. Memang ada dalam perkhidmatan awam ni, lepas SPM dia masuk kerja terus. Kerja 2-3 tahun, lepas tu dia rasa saya mau belajar lagi, ada keinginan. Jadi dia sambung diploma, lepas tu dia sambung lagi kerja. Seperti yang Datuk-Datuk tadi sebutkan lah. Dia cuba hari ni, dia jadi pegawai pula. Sebelum ni dia masuk di peringkat, kalau sekarang sistem SPS macam kan, yang mula ni pakai SPM, kemudian dia masuk pakai diploma. Dan kemudian dia masa-masa belajar lagi, dia masa berkhidmat menggunakan jawatan diploma tu, dia rasa saya dah mau degree lagi. Dan terus kemudian dia cuba masuk interview, dapat kerja. Memang sebahagian bos-bos saya pun yang sebelum ni pun memang ada yang macam tu lah, daripada bawah, dari tengah. Sekarang dia memang center bos tu dah atas. Jadi kalau dia cerita tu, interview tu lagi panjang mungkin. Kedua-kedua Datuk ni pengalaman yang luar. Kan? Saya baru berkhidmat dalam 20 tahun, tua sudah ni kan. Jadi itu sajalah. Datuk ni sudah ahli ni. Jadi sekian, terima kasih. Kalau ada soalan sila ni. Jadi saya terima kasih sekali lagi kepada Datuk Nurmazli, Datuk Mazda. Kalau ada persoalan, saya jemput tuan-tuan dan puan untuk bertanyakan soalan. Jadi terima kasih. Kita? Okay, mari jemput Datuk.